membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 6 Mei 2025. Kata-kata terakhir yang terkenal. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 hingga 32. Dari Miletus, Paulus menyuruh orang pergi ke Efesus memanggil tua-tua jemaah di situ. Paulus berkata, "Kamu semua tahu cara hidupku sejak aku bersamamu, dari hari pertama aku datang ke Asia. Aku telah memperhambakan diri kepada Tuhan dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan air mata. Sambil memberikan kesaksian kepada orang Yahudi dan orang Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan iman akan Tuhan Yesus. Sekarang aku pergi ke Yerusalem mentaati perintah Roh Kudus. Sekarang ingatlah, aku tahu bahawa kamu tidak akan memandang mukaku lagi, setelah sekian lama aku bersamamu dan mengkabarkan kerajaan Allah. Oleh itu, pada hari ini aku bersaksi bahawa aku tidak bersalah terhadap penumpahan darah manusia. Aku telah menyatakan kepadamu seluruh kehendak Allah dengan sepenuh kerelaan. Jagalah dirimu dan semua kawanan kerana kamulah yang telah diamanahkan Roh Kudus untuk menjadi penyelia bagi menggembalakan jemaah Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahawa sepeninggalanku nanti, beberapa serigala garang akan masuk menyerang jemaah ini, malah dari antara kamu sendiri akan bangkit beberapa orang yang memesongkan ajaran yang benar dan berusaha menarik para murid untuk mengikut mereka. Oleh itu, berjaga-jagalah, serta ingatlah bagaimana selama 3 tahun aku tidak berhenti-henti siang malam menasihatkan setiap orang dengan air mataku. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada perkabaran tentang kasih kurnia Allah, yang berkuasa meneguhkan imanmu dan memberimu warisan yang diperuntukkan bagi seluruh umat yang telah disucikan." Paulus sedang mengucap selamat tinggal kepada orang-orang yang sangat disayanginya kerana dia tidak akan berjumpa dengan mereka lagi. Dia menjangka dirinya akan menghadapi penjara dan kematian demi Yesus. Apakah yang Paulus boleh katakan kepada mereka ini dalam menyediakan mereka untuk bertumbuh dalam Kristus sendiri tanpa bantuan daripadanya? Di atas segala-galanya, Paulus mahu mereka mengajar berita baik Yesus tanpa ketinggalan apa-apa atau memutarbelitkan berita baik ini dalam apa jua cara pun. Dia mahu orang-orang Efesus mendengar bahawa Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka daripada kuasa kejahatan, mengampuni dosa dan menjadikan mereka anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib, dan Yesus telah bangkit semula dari kematian 3 hari kemudian. Paulus mahu mereka tahu bahawa hanyalah Yesus juru selamat mereka yang boleh mengampun, menyuci dan membangkitkan dari kematian setiap orang yang percaya kepadanya. Skim sebabnya Paulus begitu bimbang tentang cara kehidupan pemimpin-pemimpin. Adalah satu perkara yang amat memedihkan hati apabila seorang pastor atau tua-tua melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang berpaling daripada Injil Yesus. Paulus tidak mahu melihat satu pun daripada nafsu keinginan, kemalasan, ajaran palsu ini di dalam gereja kerana mereka boleh membawa kepada kematian. Bagaimana pula dengan kita? Kita juga perlu menumpukan perhatian kepada Yesus, mengasihi dan percaya kepadanya di atas segala-galanya. Tuhan telah memberi kita penghormatan besar dalam menjadikan kita contoh kepada mereka yang di sekeliling kita, bukannya dengan kuasa kita tetapi dengan Yesus yang hidup melalui kita. Yesus boleh menjaga kita dan saudara-saudari kita selamat di tangannya sehingga dia kembali lagi. Kita berdoa, "Tuhan, jagalah saya supaya melalui tingkah laku saya, orang-orang di sekeliling saya akan percaya kepadamu selama-lamanya. Amin."